Assalamualaikum. Walah kena share juga ni, ramai sangat terkena ni. Ni apa blender baru-baru beli ke. Okey, kita on switch ni. Ramai balik-balik dia test gini, dia on sini. Ni on ni. Ni off. Tekan on tak mosi. Lepas tu blender ni dia tak punah. Dia kena masuk bekas dia. Kena masuk bekas ni. Ni dia ada safety switch ni. Dia ada pun nak tekan ni kan. On switch. Kita tekan ni. Dia tak guna. Kalau test gin saja memang tak hidup. Ada bekas dia ni, ada potek ni. Tak kita. Baru dia mos ni. Siapa apa beli blender baru kena tali on gini, kena masuk bekas dia. Ada blender tu masuk bekas ni saja, ada jenis blender masuk bekas ni saja, dia tak hidup juga. Dia kena masuk menutup atas dulu, baru dia hidup. Dia double bawah dengan atas. Macam gini dia tak ada atas dia, bawah saja ni. Ni dia ada simbol ni panah gitu. Kalau kita pusing ni dia tak ada simbol ni. Ni masuk je. Dia pusing. Ada ramai sangat dah mari-mari. Blender baru beli tak jadi. Masih baik tak ada return. Beres.